Apakah hukum menggugurkan anak jika lepas scan dapat tahu anak mempunyai kekurangan seperti Down syndrome? Okey. Bila dia scan, dia photostat bini dia bubuh atau photostat, nampak dalam perut anak dia tu Down syndrome. Contoh, boleh tak kita bunuh budak tu? Gugur bunuh lah. Ke boleh? Gugur bunuh tak? Matikan budak tu. Okey. Pertama, sebelum masuk dalam bab Down syndrome ke autisma ke lembam ke, dak yang sihat dulu. Okey. Ada janin yang sudah sampai 4 bulan dalam perut kandungan emak, hukumnya lain. Yang belum sampai 4 bulan, hukumnya lain. Okey. Yang janin tidak ada masalah. Bila sampai 4 bulan, sekurang-kurang usia dalam perut emak, sepakat ulama' 4 mazhab haram bunuh. Haram gugurkan dia. Sepakat, tak ada khilaf. Okey. Yang tak sampai 4 bulan, ada khilaf. Sebagian ulama' mengatakan haram, walaupun tak sampai 4 bulan, gugur. Sebagian ulama' mengatakan makruh. Khilaf tu kerana mereka kata belum ditiup roh. Itu tak ada masalah. Hal khilaf ulama'. Mereka ulama'. Kita follow je. Betul tak? Okey. Ada pun yang Down syndrome atau yang lembam, contoh. Janin tu contoh katakan biasa kali 3 bulan tak cam. 5 bulan, 6 bulan, contoh. Nah, dapat cam. Okey, ini Down syndrome. Okey, tengok tapak kaki dia, tengok jari dia contoh. Okey, tengok mata dia janin tu. Ataupun ini autisma contoh. Ataupun ada cacat ke tangan kudung ke apa, haram kita matikan dia. Dosa besar dikira membunuh. Walaupun dia cacat. Faham lagi? Yang kata ulama kata boleh menghentikan kandungan ialah kandungan yang boleh membunuh nyawa maut. Diteruskan kandungan mati maut. Maka itu ulama berkhilaf. Adakah boleh digugurkan, dihentikan proses kandungan kerana akan melibatkan maut, berhenti jantung. Contoh, okey, adapun setakat cacat saja, itu ujian saja. Orang kafir dia buang, ditohok benda itu dia bunuh. Apa mangka mukminan ka mangkana fasiqa? Adakah sama kita orang beriman dengan orang kafir? La yastawun. Tidak sama. Faham? Ramai orang mula-mula dapat anak Down syndrome, dapat anak lembam, dapat anak cacat tangan kudung dan sebagainya. Dia rasa macam perah dan sebagainya. Tapi bila anak tu besar, dia rasa sayang anak tu. Itu ujian Allah. Betul tak?